Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Nama di kurnia Daniel Hakim bin Budi Chandra, pelajar PPI SMP 2025-2030 aliran TESOL dari kampus Bahasa Antarabangsa. Hari ini saya berasa sangat teruja untuk berkongsi sebuah buku yang telah memberi impak besar dalam hidup saya, iaitu antologi cerpen Inspirasi Obor Nafik Strokes on the Canvas yang ditulis oleh peserta-peserta Kem Dai Pena Muda Selangor termasuk saya sendiri dan telah disunting oleh Rohana Mat Zaki. Buku ini menghimpunkan 30 buah cerpen bahasa Melayu dan 10 buah cerpen bahasa Inggeris terdiri daripada kisah-kisah yang berbeza. Contohnya, kisah Alu dan Lesung karya Ahmad Dhani Aziz yang menceritakan cinta di antara seorang nenek tua yang sakit dengan cucu lelakinya yang diikat dengan masakan tradisional yang dilumat menggunakan lesung batu. Ataupun kisah Sinar Kembali Lagi hasil penulisan Munah Atirah binti Muhammad yang memaparkan seorang bapa yang terlampau asyik dengan kerjaya namun akhirnya sanggup pulang ke tanah air semata atas kerisauannya terhadap anak. Tak kurang juga Obor Nafik yang dikarang oleh saya sendiri. Cerpen ini mengisahkan perjuangan seorang tentera Malaysia dalam menyelamatkan gadis Palestin yang akhirnya membakar obor semangat jihad ribuan umat. Semestinya anda tertanya, apa yang membuatkan saya terpesona dengan antologi ini? Apa perbezaannya dari buku-buku yang lain? Mari kita bedah satu persatu apa yang menarik. Pertama sekali, kisah-kisah di dalam antologi ini merupakan karya asli yang ditulis oleh 40 orang pengkarya muda yang memiliki pandangan berbeza terhadap dunia. Yang menarik berkenaan buku ini adalah penulisnya berjaya menghidupkan watak dan latar cerita dengan cemerlang sehingga mampu menyuntik hati pembacanya dengan berkesan. Selain itu, tata bahasa yang digunakan di samping dialog semuanya gramatis dan padu belaka. Manakan tidak, karya yang direka semuanya dipantau, dikritik dan diselerapi oleh fasilitator bertaraf kebangsaan. Maka tak perlu gusar dengan kualiti penulisan yang dipersembahkan. Sejujurnya, buku ini telah mengubah perspektif saya terhadap penulis muda. Pada awalnya, saya kurang yakin dengan kualiti yang akan dipamerkan. Namun kini, saya percaya bahawa dunia seni tanah air kita masih belum mati. Saya percaya buku ini sesuai untuk orang-orang yang tidak gemar membaca. Saya sendiri sebagai orang yang hobinya bukanlah membaca, berasa seronok dan tertarik untuk menghabiskan buku ini kerana kisah-kisah yang terkandung amat bermutu meskipun ditulis sebagai cerpen. Sebagai penutup tirai wadah, secara peribadi, buku ini telah berjaya melahirkan minat saya untuk membaca. Saya sangat mengesyorkan buku ini kepada golongan remaja yang baru mula berjinak dalam dunia membaca. Sekian resensi dari saya, cari dan bacalah buku ini di Perpustakaan Negara Malaysia. Jangan lupa kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Jangan lupa like dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih atas perhatian.